Selamat sejahtera semua, nama saya Yap Su Siang. Pada hari ini, saya ingin membentangkan satu alat ujian psikologi sedia ada iaitu ujian kecerdasan berbagai. Teori kecerdasan berbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Melalui kajiannya, terdapat 8 jenis kecerdasan yang ada pada manusia. Jadi, setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeza dan bukannya semata-mata diwarisi. Menurut Howard Gardner, kecerdasan berbagai sebagai satu kecenderungan kecerdasan individu. David Wessler, kecerdasan ialah kebolehan individu untuk memahami diri, persekitaran dan kepakaran untuk menghadapi cabaran hidup dan menyelesaikan masalah. Howard Gardner telah membuat kajian terhadap berbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria istimewa. Tujuan ujian kecerdasan berbagai dilaksanakan agar para pendidik dapat mengenal pasti kebolehan semula jadi, personaliti, bakat dan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang individu. Seterusnya, ujian ini sebagai rujukan kepada para pendidik untuk merancang kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan murid. Seterusnya, individu dapat gambaran tentang bidang atau aliran yang bersesuaian dengan dirinya. Bagi pentadbiran ujian ini, masa menjawab ujian kecerdasan berbagai telah diberi masa selama 15 sehingga 30 minit. Ujian kecerdasan berbagai hendaklah ditadbir di dalam bilik yang selesa, senyap dan dilengkapi dengan kemudahan asas seperti meja dan kerusi. Segala arahan perlu diikuti dan dipatuhi oleh pentadbir dan calon yang mengambil ujian. Bagi menjawab ujian kecerdasan berbagai, calon hendaklah mengikut arahan yang diberikan. Ujian kecerdasan berbagai mengandungi 56 soalan dengan jawapan berasaskan skala Likert 1 hingga 5, iaitu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Calon hanya tandakan tik pada ruangan jawapan yang disediakan mengikut kesesuaian diri. Jom jawab inventari kecerdasan berbagai. Kamu boleh dapatkan soalan inventari kecerdasan berbagai dan borang jawapan dengan imbas QR code di bawah. Jom jawab bersama-sama. Berikut merupakan penyataan inventari iaitu sebanyak 56 soalan daripada ujian kecerdasan berbagai. Bagi kaedah pemarkahan ujian kecerdasan berbagai, calon perlu pindahkan markah ke dalam borang jawapan mengikut nombor item yang telah ditetapkan. Kemudian, jumlahkan markah mengikut kategori dan mengenal pasti 3 kategori kecerdasan yang mempunyai markah tertinggi. Bagi pentafsiran markah ujian kecerdasan berbagai mempunyai subskala sebanyak 8. Yang pertama, badan kinestetik, yang kedua muzik, ketiga interpersonal, yang keempat intrapersonal, yang kelima bahasa, yang keenam logik matematik, yang ketujuh ruang visual dan yang 8 terakhir iaitu alam semula jadi. Bagi kecerdasan bahasa, sekiranya individu mempunyai markah tertinggi dalam kategori kecerdasan bahasa, individu ada keupayaan dan kebolehan untuk menguasai bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan kemahiran penggunaan bahasa yang lebih kompleks. Individu juga mampu memahami, bertutur, menulis serta menguasai bahasa asing dengan lebih fasih. Mereka juga meminati ilmu falsafah dan isu-isu sosial serta melibatkan diri dalam pertandingan berkaitan dengan bahasa. Terakhir, bidang kerjaya yang sesuai dengan kecerdasan bahasa adalah peguam, guru, pensyarah, pembaca berita, penyunting, wartawan, penyaja, penceramah dan lain-lain. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kategori kecerdasan logik matematik, mereka mempunyai keupayaan dan kebolehan untuk memberi nilai, menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat. Selain itu, mereka adalah lebih mahir bermain dengan angka, tidak mudah keliru dengan masalah berkaitan pengiraan matematik. Mereka juga berminat terhadap permainan seperti puzzle, penyelesaian masalah, catur, teka-teki dan pencarian formula baru. Bidang kerjaya yang sesuai dengan kategori kecerdasan logik matematik adalah accountant, pengatur cara, komputer, ahli fizik, jurutera, ahli matematik dan lain-lain. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kecerdasan visual ruang, mereka mempunyai keupayaan untuk berimajinasi, membentuk gambaran dalam minda dan mampu mencipta sesuatu dengan lebih kreatif. Mereka mahir dalam bidang seni dan peka terhadap warna, garisan, bentuk, corak dan ruang yang terdapat di sekelilingnya. Mereka belajar dengan berkesan melalui tunjuk ajar, video dan gambar raja serta mampu menghasilkan peta minda, carta, lukisan dan lain-lain lagi. Bidang kerjaya yang sesuai adalah arkitek, pengacara, pakar bedah, pengukir, pereka fashion dan lain-lain lagi. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kategori kecerdasan badan kinestetik, mereka mempunyai kecerdasan pada sensori badan terhadap pergerakan termasuk koordinasi, fleksibiliti, kepantasan dan keseimbangan. Mereka juga minat aktiviti yang melibatkan kecekapan, motor halus dan motor kasar seperti aktiviti sukan dan fizikal cergas. Mereka juga berkebolehan menggunakan bahasa badan seperti aktiviti tarian dan lakonan. Bidang kerjaya yang sesuai ialah penari, mekanik, bomba, atlet, pelakon dan lain-lain. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kecerdasan muzik, mereka mempunyai kecerdasan dalam prestasi, komposisi dan apresiasi terhadap pola-pola muzik serta keupayaan mengenali dan menyusun pola muzik nada dan irama. Mereka agak sensitif terhadap bunyi suara manusia dan alat muzik irama, pitch,
melodi, dan nada suara. Mereka juga mampu mendengar muzik yang dihasilkan dan membezakan setiap not muzik yang didengari. Bidang kerja yang sesuai ialah penyanyi, pengubah lagu, pemain alat muzik, konduktor, komposer lagu dan lain-lain. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kategori kecerdasan interpersonal, mereka pekat rapat dengan emosi dan berkebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat seseorang individu. Mereka mempunyai keyakinan apabila bersuara, mampu berdikari dan bijak dalam menyelesaikan dan menyampaikan idea dan pendapat. Mereka dapat belajar dengan berkesan melalui pembelajaran kooperatif dan pelibatan dalam perbincangan kelas. Bidang kerjaya yang sesuai ialah guru, pakar terapi, ahli politik, pemimpin organisasi dan lain-lain. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kategori kecerdasan intrapersonal, mereka berkebolehan dalam mengenali diri sendiri secara mendalam dari segi kekuatan dan kelemahannya. Mereka juga mampu menangani perasaan beradab sopan serta mengawal kemarahan dan kesedihannya dengan baik. Mereka dapat mempamerkan kebolehan berdikari, suka bersendirian untuk mengejar maklumat, hobi atau sesuatu projek. Bidang kerja yang sesuai ialah penulis novel, ahli psikologi, tok guru, ahli falsafah dan lain-lain. Bagi individu yang mempunyai markah tertinggi dalam kategori kecerdasan alam semula jadi, mereka sangat prihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi. Mereka juga mempunyai sikap ingin tahu dan rasa empati terhadap semua benda yang hidup. Mereka juga mampu membina sistem yang baru dan menjana idea yang berkaitan. Bidang kerjaya yang sesuai ialah ahli biologi, geologi, petani, doktor haiwan, nelayan, pengkaji bintang, pendaki gunung dan lain-lain. Sebagai rumusannya, ujian kecerdasan pelbagai dapat membantu individu untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam pelbagai bidang. Ujian kecerdasan pelbagai relevan sebagai alat panduan dalam pendidikan dan pengembangan diri. Itulah sahaja daripada saya. Terima kasih semua.